masukan kepada orang-orang yang bukan ubat kuat dalam media sosial, khususnya TikToknya. Aku sampaikan bacut bahawa saja kita ada bicara rezeki, ya tertuntut ba Allah, rezeki yang bila Allah, taharap ridha ba Allah, taharap keberkatan daripada rezeki ba Allah. Menyetaharap ridha Allah, rezeki ba Allah dan keberkatan ba Allah. Baik tak bubuk-bubuk yang melanggar dengan hukum Allah. Salah saboji adalah tak pegah haba, wadah tak mekat ubat. Baik berat tak jilai. Hana melihat membacut. Tapi sampai tak pegah hal-hal yang tak bubuk dengan lakau tu. Tapi tak pegah hal-hal yang tak bubuk dalam kama. Yang seharusnya adalah hal yang hana wajar tak ceritakan mak khalayak. Rasa malai yang nak buat katanya, nyo boleh tak pelihara dengku. Karena malai adalah bahagian daripada iman. Menyerasa malai hanali buat katanya, bahagian daripada iman dia ke sebahagian kadang. Katanya manusia nabi akai dah Allah. Ngan tak sumiki nabi hati ngan terasa. Akai ngan tak sumiki teh yang layak dan teh hana layak. Hati gebirasa ngat tak perasakan teh yang wajar dan teh yang hana wajar. Kakak lun, adolun, ngan akai, getanyo, jit taturi teh betul teh salah. Dan ba akai duk rasa malai. Malai tu, pertama malai dengan diri sendiri. Yang kedua tu malai dengan Allah. Dan yang kelih malai dengan manusia. Nalhe boh kategori malai yang na bagdanya uring yang beriman. Wate temukat ubat kuat. Tak cerita sedetil-detil je. Walaupun tak pegai pancing li penonton, pancing li netizen. Tak cerita sedetil-detil je. Pukul kita yang hana merasa malai dengan draw tu. Tak buat ke draw tu. Dengan suami draw tu yang sah. Tak pupuk dalam kamar yang tempat tertutup. Oh, dia tak pupuk tak cerita buat media. Tak cerita buat netizen. Pekehana malai ke draw tu. Yang kedua. Pekehana malai dengan manusia yang dengar. Lam kawan manusianya na orang syik tu. Na mak tu. Na ayah tu. Na keluarga tu. Na anak tu yang dengar. Pekeh dia hana malai. Yang kelih malai dengan Allah. Yang seharusnya bahasa-bahasa yang hana layak tak sampaikan secara gamblang, secara detil. Mekat aja ubat. Dum burung muka ubat. Tapi hana tabar dengan orang Aceh muka ubat kuat dalam media. Yang cerita sedetil-detil di hanjit tak dengar. Hana wajar untuk didengar lian di bawah umur. Yang media sosial adolun. Hana bandum-bandum bahasa yang je tak pedubit. Dan janji tak ceritakan. Tu buat tingkat tak goyang dengan lakau tu. Tak ceritakan buat media. Kagadah rasa malai yang tanya. Na'udzubillah. Lung kalian nak pada-pada bawa akun. Yang asal geleh muka ubah kuat. Tapi berhabar lahir. Tapi berhabar yang membangkitkan gairah urang agam yang dengar. Tapi berhabar yang malai tu. Malai tu kerau tu. Dengar oleh orang ramai. Dengar oleh keluarga tu. Dengar oleh syara tu. Dengar oleh anak tu. Buat yang tak buat. Lam kama hana sewajar kita cerita bak khalayak bak titian. Kemudian malai dengan Allah. Sebab letat ayat, letat hadis. Yang getam katanya. Untuk tak berhabar bahasa-bahasa yang kudo. Untuk tak berhabar bahasa-bahasa yang kasar. Pat diduk rasa malai katanya. Yang minta sebagai saran dan masukan harapan disampaikan tiat akun-akun yang menemukan ubat kuat dalam media sosial sebagai masukan bahawa baik ni perusak generasi bangsa dengan bahasa-bahasa drone jahil kau ipu buat maksiat kau dengan gara-gara tutur drone buat menemukan ubat kuat. Yang hati-hati menemukan ubat kuat. Apalagi ubat-ubat yang hana izin dari pemerintah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.